Saya ada beli Logitech MK240 Nano waktu PKP dulu sebab kena work from home. Agak lama ia bertahan. Tapi tahun kelima ni dia dah mula tunjuk tanda menua. Sensor dia kadang-kadang tak detect. Roda scroll pun dah mula loose. Papan kekunci pun dah mula beragam. Kekunci spacebar dengan backspace ada masanya tak ada input langsung. Ada beberapa kali saya buka keyboard dan bersihkan dia punya litar. Cumanya masalah dah jadi makin kerap. Maka dengan sebab itu saya buat carian dan jumpa Rapu K8000M ini. Rapu K8000M adalah combo keyboard dengan mouse pada harga lebih murah berbanding MK240 Nano Logitech. Walaupun murah, cirinya adalah sama, malah lebih baik. Kelebihan paling besar K8000M adalah kaedah ia bersambung dengan komputer. Ia sokong sambungan Bluetooth dan juga 2.4 GHz guna USB receiver. Dalam mod Bluetooth, ia boleh ingat sehingga 3 gadget dalam satu masa. Jadi nak tukar antara laptop, tablet ataupun telefon hanya perlu tekan satu butang je. Tak payah nak ulang proses pairing setiap masa bila nak tukar peranti. Kemudian, K8000M dia sokong kedua-dua layout Windows dengan Mac OS. Cuma tekan butang atas keyboard, ia boleh tukar kekunci Alt jadi Command. Jadi, pengguna MacBook tak payah guna kekunci Windows untuk trigger shortcut Mac OS. Untuk kegunaan pejabat, K8000M ni memang sesuai sebab klik dengan scroll dia senyap. Jadi bila anda menaip, jiran sebelah tak adalah terganggu compare bila anda guna mechanical keyboard. Satu lagi buat saya suka K8000M adalah baterinya. Ia cuma guna satu bateri AA untuk keyboard dan satu bateri untuk mouse. Beli satu pack 2 biji dah cukup. Jadi buat anda yang perlukan combo keyboard mouse yang harga dia murah, praktikal dan boleh guna untuk Windows dan Mac, cubalah Rapu K8000M. Harga bawah 100 je. Link nak beli saya letak kat bawah. Saya jumpa anda lagi dalam video review saya seterusnya. Assalamualaikum.